Pada suatu hari, Makcik Rokyah merasa sangat sedih. Buah sawit di ladangnya sering dirosakkan tikus. Rokyah, mari kita membelah burung hantu. Tentu tikus takut akan burung hantu sebab namanya burung hantu, kata Pakcik Ramli kepada istrinya. Keesokan harinya, Pakcik Ramli membeli dua ekor burung hantu. Nama burung hantunya ialah sang hantu besar dan sang hantu kecil. Pada suatu petang, sekumpulan tikus sedang merosakkan setandan sawit. Tiba-tiba, lari! Sang hantu besar dan sang hantu kecil datang. Jerit seekor tikus. Hahaha. Semua tikus lain ketawa. Mereka tidak lari kerana mereka memikirkan tikus itu hanya bergurau. Tidak ada sang hantu besar dan sang hantu kecil di bumi ini. Kamu jangan menipu kami, kata mereka. Akhirnya, semua tikus itu mati kerana dimakan oleh burung hantu. Makcik Rokyah dan Pakcik Ramli berasa gembira. Sekian, terima kasih.